main bini orang anak sendiri jadi korban. Kisah seram konflik ni diceritakan oleh salah seorang pendengar TikTok Ayu. Nak dijadikan cerita, Nisa bukan nama sebenar ni tengah sarat mengandung 6 bulan. Tapi dia tak tahu langsung yang suami dia ni makan luar. Bini orang pula tu. Tapi bini orang tu bukan calang-calang orang. Perempuan tu dikenali sebagai Laila, bukan nama sebenar. Cantik orangnya, masih bergetah walaupun isteri orang. Cumanya suaminya bekerja kapal, jadi jaranglah balik. Kerana seorang kesepian, seorang lagi isteri tengah mengandung, maka mereka memulakan hubungan sulit di belakang Nisa, iaitu isteri kepada Haziq, bukan nama sebenar. Nisa ni dia tak tahu apa-apa, cuma dia perasan perubahan suami dia Haziq ni selalu sangat pegang phone dan berjauhan daripada dia. Contoh macam dia duduk bilik, tiba-tiba laki dia bawa phone keluar. Lepas tu bila dia datang kat laki dia, tiba-tiba laki dia buat benda lain. Macam perasanlah benda tu berlaku. Walaupun Haziq telah berhubungan sulit dengan bini orang, dia tak pernah tahu pun yang si Laila ni sebenarnya ada pendamping, di mana Laila ni sebenarnya dibesarkan oleh seorang bidan kampung tradisional. Tapi mak angkat dia tu dah meninggal dunia. Bila kita tak tahu asal usul seseorang, kita tak akan tahu apa yang pendamping dia mahukan. Sebenarnya, pendamping dia ni tak suka Laila bersama dengan lelaki lain. Sebab tu, Laila memilih orang yang berlayar. Satu malam ni, Haziq balik ke rumah lepas jumpa Laila. Tapi, Haziq tak tahu langsung yang dia diikuti oleh pendamping Laila. Tak sampai sejam Haziq duduk dekat rumah, tiba-tiba isteri dia yang si Nisa ni mengadu sakit perut sangat sampai pecah air ketumban. Haziq apalagi teruslah bawa si Nisa ni ke hospital. Tapi malangnya doktor mengesahkan yang isteri dia telah pun keguguran. Anak sulung mereka, anak pertama mereka setelah 4 tahun berkahwin, gugur macam tu saja. Haziq mula rasa bersalah dan menyesal. Tapi Haziq ni sikit pun tak sedar benda tu ada kaitan dengan skandal dia. Pukul 3 pagi, secara tiba-tiba Haziq yang baru saja terlelap, dia terjaga akibat dia rasa macam ada sesuatu yang duduk dekat atas dada dia. Lembaga tu gelap, hitam dan bermata merah. Tapi lembaga tu berkata kepada dia, "Kau ambil hak aku, sekarang hak engkau jadi milik aku." Sejak tu, kehidupan Haziq seolah-olah terganggu. Dia asyik termimpikan bayi yang menangis dan juga cermin mereka dekat rumah tu retak tiba-tiba. Nisa pula, selepas dia kehilangan anak, dia terpaksa pantang seperti orang yang dah beranak. Tapi dia sering mengalami gangguan dan sering meroyan. Haziq dia tak kata panjang, dia terus pergi bawa bini dia jumpa ustaz, dan ustaz minta mereka bawa ustaz tu datang ke rumah mereka. Kat sinilah ustaz dapat jawapan di mana ini bukan kerja saka. Sebab sebelum ni Haziq syak Nisa bini ni ada saka. Rupa-rupanya Haziq yang menjemput pendamping skandal dia tu datang ke rumah. Dan itulah yang menyebabkan benda tu ambil anak mereka sebagai ganti kerana Haziq telah mengambil Laila yang jin tu tak suka. Bagi Ayu, kisah yang dikongsikan ni agak menarik. Tapi korang jangan persoalkan Ayu. Cerita ni macam tak betul je. Tiada yang mustahil dekat dunia ni, dik. Cumanya, kita mampu berdoa supaya kita semua dilindungi daripada perkara-perkara ini. Amin.